Hai, saya Aizam dari kelas SLK 3A akan membentangkan projek yang telah diberi oleh saya. Snackify diciptakan oleh kami bertiga, iaitu Aizam, Darshan dan Iman. Snackify merupakan company yang menjual produk yang berasaskan manisan seperti gula-gula ataupun biskut filem coklat. Produk ini disasarkan kepada demografi muda seperti kanak-kanak dan remaja kerana golongan yang mereka yang sukakan manisan. Produk Snackify mengutamakan 3 produk snacks yang dijual, iaitu jelly bean, biskut beruang dan wafer gulung berisi coklat. Produk ini dipilih kerana saya mempunyai pengalaman menjual jelly bean dengan menolong ibu saya. Saya menjual di sekolah menengah dan saya mendapati pelajar suka makan di dalam kelas. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang strategi promosi pula. Terdapat 2 strategi promosi yang dilakukan kami, iaitu dengan bersemuka dan secara online. Cara bersemuka menggunakan kaedah menjual secara berdepan dengan mempromosikan produk kepada potensi pelanggan. Kedua adalah cara menggunakan kaedah online. Dengan cara online, ia memudahkan promosi kerana algoritma yang membantu produk mempromosikan dengan sendiri kepada pelanggan potensi. Seterusnya, saya akan explain mengapakah postingan di sosial media penting. Ia penting kerana ini adalah cara untuk menarik minat pelanggan potensi terhadap produk yang disediakan kami. Laman sosial yang digunakan oleh saya adalah Facebook dan Instagram. Soft-sell digunakan di dalam postingan saya dengan bertujuan untuk menarik minat pelanggan. Soft-sell adalah cara untuk menarik minat pelanggan tanpa memberi desakan tinggi kepada pelanggan. Next, Mudah.my dan Shopee digunakan saya kerana aplikasi tersebut adalah aplikasi jualan online terbesar di Malaysia. Iklan mereka juga boleh memaparkan produk saya kepada aplikasi lain seperti Instagram dan Facebook juga. Akhir sekali, TikTok juga digunakan kerana feature beg kuning yang disediakan mereka. Feature beg kuning membolehkan saya mempromosi produk saya dengan mudah kerana hanya dengan tekan satu button, pelanggan boleh terus membeli produk saya. Seterusnya, penggunaan website akan saya terangkan. Website ini adalah untuk mempromosikan produk ialah sebagai alat pemasaran digital yang membantu memperkenalkan, menarik minat dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk, dan selain itu, website juga membolehkan saya untuk memaparkan butiran lengkap produk saya. Terdapat 2 harga yang saya rasa bersesuaian dengan projek ini. Pertama adalah harga RM5 yang dijual secara paket kecil, bertujuan untuk menarik minat pelanggan dengan rasa produk kami. Kedua, jika pelanggan berminat selepas membeli paket kecil, mereka dioffer untuk membeli sebanyak berat 600 gram dalam bungkusan tin dengan harga RM30 yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Manakala, ini adalah margin yang dihasilkan saya. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh dihasilkan adalah projek ini bertujuan untuk mencapai target jualan produk dengan berkesan. Strategi pemasaran yang terancang dan konsisten amat penting. Usahawan perlu memahami pasaran sasaran, menetapkan harga yang kompetitif, serta memastikan kualiti produk memenuhi kehendak pelanggan. Selain itu, penggunaan laman sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok menjadi kaedah utama dalam memperluaskan capaian pasaran. Melalui postingan media sosial yang menarik seperti gambar berkualiti, video testimoni, promosi istimewa serta konten yang informatif, jenama dapat dikenali dengan lebih cepat dan menimbulkan kepercayaan pengguna. Konsistensi dalam membuat posting, berinteraksi dengan pengikut dan menggunakan strategi seperti paid ads atau influencer marketing juga dapat meningkatkan visibility, seterusnya melonjakkan jualan. Secara keseluruhan, kejayaan mencapai sasaran jualan bergantung pada gabungan antara strategi pemasaran produk yang berkesan dan penggunaan media sosial secara kreatif serta konsisten.